Musim durian kini kembali lagi. So, siapa yang hantu durian tu ataupun yang suka makan patin tempoyak tu, apa kata korang try makan dekat sini? Pot durian wajib di KL. Mana lagi kalau bukan dekat Makan Cendol, The Brothers Durian yang terletak di setapak Kuala Lumpur. Okay, so sepanjang bulan Mei ni, korang boleh datang ke Makan Cendol by The Brothers Durian. Kita ada sediakan beberapa promo. Kita ada cendol durian selambak RM13 sahaja. Kita ada set patin tempoyak bersama nasi dengan cendol jagung RM20 sahaja. Untuk promo set patin tempoyak ni, korang akan dapat sekali dengan nasi, telur dadah, kicap dan sambal belacan tau. Setiap dapat cendol jagung lagi. Memang berbaloi. Patin tempoyak dia agak pekat, air pedas tau. Makan pula dengan nasi dengan telur dadah. Memang sedap. Ikan dia pun rasa fresh je. Next, kita ada cendol durian kahwin selambak. Menu ni pun ada promo tau. So, kalau korang nak dapatkan promo tu, syarat dia korang kena dine in dan makan dekat sini. Cendol durian kahwin selambak ni betul-betul selambak ya. Durian yang dia bagi pun besar-besar and banyak. Isi dia kuning-kuning je. Rasa dia pula manis-manis berlemak gitu. Dekat sini pun ada pelbagai pilihan cendol dan makanan lain. So, korang boleh datang. Kita buka setiap hari daripada 12.30 hari hingga 12.30 malam. So, kepada peminat durian di luar sana, tunggu apa lagi? Jomlah ramai-ramai datang ke Makan Cendol by The Brothers Durian dan grab terus promo ni sementara masih ada tau.